Anggota ASKO. Kalau orang Muar disebut ASKO. Tentera lah, tentera. Bangi. Tentera. Tentera ni jumlah di dalam negara kita ni. Pasir Gudang, Pak Hasan. Anggota tentera dalam negara kita ni berjumlah hampir 114,000 orang. Dijaga oleh satu kementerian. Dan dia ada satu agensi tu je. Tapi KDN ni, polis ni, anggotanya berjumlah 134,000. Dan di bawah kementerian KDN ni, dia ada 9 agensi. 9 jabatan yang duduk bawah KDN ni. Tadi askar tadi, satu kementerian jaga 114,000. Tapi KDN ni, polis saja dia ada 134 orang anggota. Dan juga di bawah KDN ni, dia ada 9 agensi ataupun jabatan. Saya nak minta Tan Sri kalau boleh, KDN ni kita pecah dua lah. Dia jadi dua kementerian. Sebab ada 9 jabatan yang besar. Sebab saya nak minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau boleh pecah dua lah kementerian KDN ni. Kalau tak ada menteri, Ana ada. Saya ada. Kalau tak boleh pecah, saya nak minta supaya timbalan menteri ni ada 2 orang. Kalau timbalan menteri yang kedua ni pun tak ada orang, Ana ada. Sebab saya tengok kementerian ni dah terlalu besar. Rela bawah dia, immigration bawah dia, JPM bawah dia, ROS bawah dia, dan anak bongsu sekarang ni, AKPS pun duduk di bawah kementerian KDN. Ini hasrat dan juga cita-cita kita. Sebab terlalu besar sangat dah kementerian ni. Kena pecah dua juga tu. Sebab Tan Sri pun saya tengok senyum tadi tu. Seolah-olah membenarkan apa yang saya ucapkan itu tadi. Kemudian yang ketiganya, Tan Sri, PMM ni pun dia duduk bawah Kementerian Dalam Negeri yang baru-baru ni difitnah oleh ahli Parlimen Kota Baru dan juga Pendang. Tak apa, sebelah sana boleh fitnah, tapi kita ahli-ahli Parlimen daripada perpaduan kerajaan madani akan terus menjadi benteng pertahanan, menyokong pegawai dan juga kerajaan yang berkhidmat untuk negara kita, Malaysia yang kita cintai ini. Kemudian terakhirnya, kursi kod 03 0000, banyak betul dia punya kosong ni. Soal berkaitan dengan immigration ni. Sebab kita dimaklumkan suami kepada anak baguh ni. Saya tak sebut menantu Kota Melaka, saya sebut suami kepada anak baguh ni. Yang dimaklumkan kepada kita ni, dia punya pasport memang dah dibekukan. Pasport dia memang dah dibekukan, tapi dimaklumkan masih berada di Dubai. Bila polis nak bawa balik ni, anak menantu kepada baguh ni, ataupun suami kepada anak baguh ni, dia kena beza sikit tu, Kota Melaka ataupun Rasah kan. Sebab tak boleh sebut menantu dah yang itu. Kemudian yang terakhirnya, Tan Sri, tadi saya dengar Hulu Terengganu ni, dia sebut ni, dia kata gunung meletup di Utopia bila Perdana Menteri pergi ke Utopia. Dia ni saya ingat pening lah fungsi dia ni. Orang Negeri Sembilan sebut dia ni poning ni, meroyan agak ini. Dia kena percayalah rukun iman tu. Perkara yang ke-6 qada dan juga qadar ni. Apa juga yang berlaku ni, ini adalah merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak mengaitkan dengan seseorang. Begitu juga dengan Pasir Mas ni. Pasir Mas ada Sik tadi bangun kan? Tadi Sik bangun kan, masa beruas nak bercakap kan? Ya. Tanya sekarang, apa nak tanya? Ketika pemerintahan kerajaan perpaduan kononnya ni, jenayah cyber melonjak begitu tinggi. Lebih daripada 20,000 kes setiap tahun. Jadi bagaimana kementerian nak atasi masalah ni? Ketika mana pihak polis sendiri dia tidak ada alat teknologi yang canggih, real time data yang dia nak akses dengan bank dan sebagainya. Jadi macam mana yang dikatakan bakal menteri ni? Nak jawab macam mana? Nak settle masalah setiap hari bertambah ni? Ulangan. Nampaknya sebelah sana pun memang berhajat untuk saya jadi menteri ni maksudnya.
Tunggu lepas saya agak sumpah nanti jadi menteri, baru saya jawab soalan SIK tadi tu. Speaker, ini sudah jadi macam MQT lah, Speaker. Nampaknya riak-riak tu dah ada lah maksudnya. Mungkin saya tak lama berada di sini untuk pindah kursi di sebelah sana pula. Cuma pasti Mas tadi tu dia ada menyebutkan soal berkaitan dengan isu politik kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni. Biarlah siasat dulu, biarlah dia disiasat dulu oleh polis. Biar dia disiasat dulu SPRM. Sebab itu saya nak tabik hormat kepada Perdana Menteri. Sebab bagi laluan kepada polis dan juga SPRM untuk siasat bekas susah politik kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dituduh ada ambil duit. Yang dituduh untuk ambil duit. Baru dituduh saja. Tetapi kalau nak suruh letak jawatan, minta paguh letak jawatan. Sebab paguh ada 4 tuduhan yang sedang dibicarakan sekarang ini di mahkamah. Minta paguh supaya letak jawatan sebagai ahli parlimen paguh, letak jawatan sebagai pengurus CPN dan juga letak jawatan sebagai Presiden Bersatu. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Terima kasih. Baik, saya jemput